Morning hari ni 29/7 kita hantar itik salai dulu. Dengan Hong. Lepas tu baru kita kayu lah. Tengok apa job banyak hari ni pagi. Tapi kita tak ada slide. Lepak-lepak dulu. Sekarang dah pukul 12 baru nak cari kerja. Alright. Kita dekat Taman Rasa Jaya tau. Di depan saya niaga buah. Kalori. Dah habis lah ingat. Dah tutup tu. Dah habis lah. Dah licin. Habis. Nanti gue bakul dia bang. Aduh. Nabi dah tutup. Situ lah bang. Oh, niaga kemah. Oh, lori pakai sini. Gue bagi sini sebab tak ada parking tadi. Sini tu keluar bawa parking. Sampai pukul apa? Sini sampai pukul 4 boleh habis. Lagi 2 bakul tu tinggal. Oh. Nak buah bang. Nanti ambil buah. Kan dalam kereta. Berdua jalan Okay, abang gerak dulu Alright, terima kasih. Ada lagi buah. Tadi simpan dalam lori je. First job 38.90 sen. Alright, ni main serempan-serempan lah. Botol. Okay. Bekalan dari adik ipar buah langsat. Langsat. Makan dulu. Okey bang, baik. Terima. Saya pernah cakap dengan kedai ni, sekejap lagi abang sampai. Snack job ni bukan dalam punya Ini kita punya sendiri. So RM40 lah. Ambil baja. Ini saja. Gambar. Okay guys, snack job 47.60 sen. Ada baki ni? Tak payah. Okey, terima kasih. Kita makan dekat Bebex by Top Global Ni yang cawangan Kota Warisan. Alright. Next job 45.40 sen. Ada lagi? Ambil gambar. Alright, ambil gambar tu. Oh, Bebex. Bebex sedap rasa luar biasa. Jom makan, jangan tunggu lama. Sekali rasa, pasti nak lagi. Sekali rasa, pasti nak lagi. Bebex. Pagi buta enjin ku hidup, api panas teman hidup.